Salam malam minggu geng. Okey, semalam event kita berjalan dengan lancar Walaupun awal-awal tu hujan, tapi terima kasih kepada korang yang support datang di Menara Kuantas 188. Crowd memang lagi ramai pada tahun lepas. So, orang tanya, apa next event kita? Okey, kita tak blast lagi ni baru nak start blast. Untuk info siapa yang tengok video ni untung dapat tahu dulu. Event ni diorganiskan oleh MMK Tuning, ZSRH Empire dan MA Garage, iaitu event Honda Mania 2026. Tarikh ialah 11 Julai 2026, hari Sabtu. Event ni ialah event Honda, tapi bukan Honda je boleh datang, semua kereta boleh datang. Event ni boleh dikatakan event yang besar juga kita akan buat, sebab akan invite banyak grup-grup Honda, kereta-kereta Honda yang jahat akan display. Kepada semua geng-geng Honda, kami seru untuk anda attack Serambi Teruntum. Kita akan adakan dekat Serambi Teruntum 11 Julai tu, sebab ni first event kita. Tapi lucky draw dia, hadiah memang jahat-jahat. Aku sebut sikit hadiah dia. Sebuah kereta Honda Civic EK99 warna hijau, kita dah restore cantik-cantik. Bukan tu je ada sebiji engine K24, ada seat racing, ada set sport rim 2 biji, ada tayar baru, ada minyak hitam, ada set suspension adjustable, ada sepasang keliper Brembo dan banyak lagi korang boleh tengok dekat poster aku letak ni. Cara nak dapatkan hadiah lucky draw ni senang je, beli baju event. Baju event ni design dia cantik kan. Kita dah siap dah. Kalau pakai memang handsome betul lah. So nak menang lucky draw, korang kena beli baju sehelai RM85, dapat satu tiket lucky draw. Tapi untuk 600 helai terawal ni, kita bagi 2 tiket lucky draw So siapa dapat beli yang 600 awal ni memang sangat-sangat untung. Sebab lepas je 600 ni, kita memang buat satu tiket lucky draw saja. So cepat-cepat siapa nak beli, boleh scan QR ni, isi je Google Form tu, ikut je instruction, dan terus boleh buat pembelian baju. Berapa helai korang nak beli tak kisah. Tapi 600 terawal ni dapat 2 keping lucky draw untuk setiap baju. Tak kisah Honda apa, Honda baru, Honda lama, ataupun korang tak pakai Honda, kereta apa tak kisah, boleh datang event, boleh beli baju. So stay tune, info-info kita akan post start pada hari ni di social media MMK dan Tuning Dan jangan lupa follow Instagram, TikTok dan Facebook Honda Mania juga. Kita akan update juga kat situ. Dan korang akan tahu hadiah lucky draw bukan yang ada kat poster tu tau. Memang kuantiti dia tengah bertambah sekarang. Kita orang tak sampai tak boleh nak update dekat poster sebab keep on bertambah. So akan banyak lagi hadiah lucky draw. So siapa nak menang boleh scan QR ni Dan jangan lupa 11 Julai Honda Mania di Serambi Teruntum. Stay tune apa-apa update dekat social media kami. Alright, jumpa anda 11 Julai nanti, next event kita yang besar. Ciao. Jom layan malam minggu dulu. Oi, ada M4 BMW M4 ni. Kalau Ira aku mau cakap rim besar ni selalu jahat enjin. Belanja terus. Oh, belakang tu nampak ada M5 sebiji. Bodoh, aku ingat FF5 tadi. Warna macam FF5. Dia menjerit kereta dia, menjerit. Bang, saya tak ada angin tu bang. Saya tak ada angin. Kempis. Oh, rendah betul Slam betul. Oh, mantap. Lighting tune. Oi, lawa lampu bang. Running light.
Oi, oi. Habis sah. Tiga biji master. Gila. Woi. Meja hijau. Oi, oi, oi. Tanya siren sekali. Ha. Merc, BM, Honda EG dengan konti killer. Oh, berapa ada Evo? Sana pun ada. Oh, ada lagi lah Evo berapa sana belakang. Belakang-belakang ada Evo lah. Dapat nak Evo ni kejar bus ni dah. Oh, lagi sekali. Kereta tahun lama tapi boleh kejar kereta tahun baru. Padu lah jadi M. Bawa cross steering. Oi, patung.
mana? Otak ke? Mantap geng-geng Volkswagen. Seorang tumbang semua tunggu lah. Respect. Yang ke depan tadi tu tak perasan. Kalau perasan berhenti ke tu. Kalau perasan berhenti ke. Terbaik. Inilah semangat motorsport. Nampak aku dah kata Honda merah tu je boleh tapau Mercedes F1 tu. Dapat lah. Tu pun bawa 4 orang Honda tu. Oh, Honda tu pun bawa 4 orang tu. Dapat juga sebelah-sebelah dengan F1. Sabar ya, aku nak pergi tolak-tolak. And never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD. The people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you